Tahu tak tuan-puan, yang emas ni kita boleh gunakan sebagai hadiah. Setiap kali bila tiba hari istimewa, insan yang tersayang, ramai yang buntu nak bagi hadiah apa, betul tak? Kalau kita nak bagi bunga, bunga akan layu. Bagi coklat pula, akan habis dimakan. Barangan biasa seringkali dilupakan begitu saja. Malah akhirnya tuan-puan masuk tong sampah. Sebenarnya ramai tak sedar yang emas ni adalah hadiah paling berharga yang kita boleh bagi berbanding benda-benda lain. Mahal atau murah, ia bukan sekadar hadiah, tapi dah jadi lambang kasih sayang dan penghargaan. Sebab makin lama kita simpan emas ni, semakin tinggi nilainya. Saya sendiri tuan-puan dah gunakan emas ni sebagai hadiah untuk kelahiran bayi, untuk perkahwinan dan juga pada occasion-occasion yang lain. Bila kita bagi hadiah pada peristiwa istimewa, semestinya ia sangat dihargai oleh penerimanya. Jadi kalau tuan-puan sedang tercari-cari hadiah paling bermakna, inilah jawapannya tuan-puan. Nak dapatkan emas ni untuk dijadikan sebagai hadiah mudah saja. Sekarang seluruh Malaysia, Public Gold dah sediakan Gold ATM, yang mana tuan-puan kita boleh keluarkan emas fizikal macam ni daripada Gold ATM dan tuan-puan boleh cari tahu lokasi yang terdekat dengan rumah tuan-puan. Tapi tuan-puan, sebelum beli, kena pastikan tuan-puan berdaftar sebagai penyimpan emas di Public Gold. Boleh tinggalkan nama dan nombor telefon dalam beg biru di bawah untuk saya bantu sebaiknya.